Assalamualaikum guys, welcome back to my channel is Bola Gods number 1 baby. Apa khabar guys? Lupa pula intro. Bola Gods mengguncang siang dan malam, semangatnya tak bisa direndam. Dengan sihir sepak bola dia terbang, di hati kita jadi pahlawan cemerlang. Apa khabar semua? Welcome back guys. Setelah aku kembali buat video untuk kalian semua. Yup, is new today guys. Kabarnya guys, JEZ ya, rumors ke Inter Milan right now. Yang paling kuat lah sekarang ini guys. Memang aku dapat berita ini pun daripada rumor-rumors, berita-berita besar yang mengaitkan JEZ ke Inter Milan. Kalau kalian tidak tahu, Venezia sudah degradasi ke Serie B kerana mereka memang paling bawah sekarang ni, 3 yang terbawah dalam penyingkiran untuk Serie A. Mereka pun punya result yang buruk lah untuk season Serie A ini 24 dan 25 ini guys. Venezia pun bukan lagi, aku rasakan mungkin mereka mahu menjual lah untuk JEZ ni untuk ke kelab Itali. Dan dulu pun aku dengar Juventus mahukan beliau, AC Milan, Inter Milan, Bologna. Kebanyakan kelab daripada Italia. Aku tak dengar lagi guys kalau ada kelab-kelab luar yang mahukan khidmat beliau. Tapi yang aku dengar kabar ni, Inter Milan mahukan khidmat beliau lah. Kerana aku tahu guys, JEZ ni antara pemain yang betul-betul berkualiti dan memang pantas beliau akan ke kelab yang hebat lah. Terus guys, aku tak nak mahu beliau main dekat Serie B kan. Mungkin Serie A itu memang sesuai untuk beliau. Memang level beliau berada di Serie A. Cuma Venezia ni mungkin kelab yang mungkin tidak mampu memberikan saingan dekat Serie A Itali ni. Jadi ini adalah peluang yang bagus untuk JEZ sendiri. Antara player favourite aku guys ya, Captain JEZ ni adalah player favourite, antara pemain yang aku lihat ya dekat dalam timnas Indonesia ni, dia antara pemain pertama yang aku minat. Jadi JEZ perlu mencari kelab yang lebih sesuai untuk beliau bermain. Dan hopefully kelab Inter Milan ni dapat menjadi tempat yang terbaik untuk beliau. Dan aku harapkan JEZ boleh jadi pemain yang bagus. Dan untuk masa ke depan harap boleh berkembang lagi baik lah. Sebab beliau masih lagi muda guys. JEZ ni masih lagi muda dan perlukan kelab yang hebat-hebat. Lagi-lagi beliau main posisi pertahanan. Dan memang kalau Itali ni memang sesuai untuk pemain pertahanan, untuk menjadi pertahanan terbaik dunia guys. Banyak daripada Itali guys. Itali memang liga yang punya banyak pertahanan yang bagus-bagus. Jadi what you waiting for JEZ? Just go for it. Ambil peluang itu sebagai peluang untuk menjadi pemain yang bagus lah. InsyaAllah aku harap JEZ boleh jadi pemain yang contoh untuk pemain muda di Indonesia untuk berkembang lebih bagus lagi. Bukan setakat di Liga Indonesia, tapi di luar negeri juga mereka perlu berkembang. Apa pendapat kalian gimana guys untuk JEZ? Kalian boleh pergi di komentar yang video saya ni, sebab saya tak tahu guys video saya ni. Okay, terima kasih guys yang mana support. Jangan lupa like, share and subscribe. Dan terima kasih. InsyaAllah guys kita mau pergi ke 15k guys. Kau mau guys subscribe 15k, dan aku akan update lagi banyak lagi lah untuk kalian semua guys. Okay, itu saja guys video kita kali ini. Assalamualaikum. Aku ada Bola Gods, jangan ragukan. Malah sampai akhir tak kenal lelah. Buktikan skill tak terbantahkan. Jadilah bintang